Bayangkan 600 km dari Pening ke Pahang semata-mata untuk casting tomat. Bukan di tasik, bukan di sungai, dan bukan di Lombong, tapi di hutan hujan tropika Pahang. Orang luar mungkin tak faham untuk apa kami main kat sini. Tapi untuk pemancing yang gilakan casting top water, pasti tahu ini bukan sekadar nak strike. Tapi nikmat yang sebenar tu adalah letupan top water yang ada dekat sini. Letupan terus depan muka, tapi kalau ada rezeki, mungkin boleh letup depan kaki. Kita ikut ni. Oh, banyak ah. Weh, banyak oh. Oh. Weh. Oh. Okey geng, kita baru sampai Teluk Intan ni. Dia ada lebih kurang tadi member cakap dalam 280 lagi. Lebih kurang 5 jam lebih macam tu lah. Nanti kita update balik. Kita sudah sampai Genting Sempah dan kita kena isi peluk dulu. Pukul 8 betul lah sampai sekarang. Pukul 2 selama buka saya bentuk. Raku sangat makan tu. Raku sangat makan tu. Halo guys, saya dekat Panghang nih. Dan kenapa saya stop? Jom, ayo bawa. Kalau korang sampai Panghang, mesti cuba durian sini. Tak durian apa? Dia ada udang merah dengan D24. Oh, mana satu sedap? Manis udang merah, mau lemak D24. Mau pahit es sudah habis Habis lah. Tak apalah, kita cari lain lah. Emang cari pahit ya. Panghang kan mau Musang King mah. Kau tidak kan? Aduh, sampai Pahang tak makan Musang King. Gila, kita pergi cari lagi. Bos, ada apa di Uden? Woi, guys, ada Musang King. Let's go. Jom. Guys, finally kita jumpa Musang King. Mana besar Musang King ni. Guys, let's go. Kita cuba Musang King Pahang. Malik makan dulu. Ikan tak dapat, tak apa. Kita makan dulu. Bau tak? Tengok daripada daging. Oh, mari cuba. Mulakan dengan bismillah. Bismillah. Sakit tadi pelulian you rasa macam mana? Rasa kita sudah kena kencing ya. I pun rasa macam tu. Itu lulian lah. Aduh. Macam makan ubi yo. Tanya dia kenapa macam tu, dia cakap ini itu memang itu macam Musang King sini macam ni Durian tadi tu berapa ringgit tau? 115 ringgit lah. Wah, sakit saya dompet. Tak boleh. Sudah boleh beli 5 ekor itu sofok. Awak dengan saya pun biasa makan kan. Kita boleh tahu lah dia punya tekstur dia punya rasa dia macam mana. Tapi untuk durian Musang King yang tadi tu payah sikit lah kita nak cakap Mungkin tak ada rezeki kami lagi dekat situ. Okay? Okay, bye. Lepas berminggu-minggu kami rancang, akhirnya sampai juga. Morning guys. Sekarang kita nak cari the king of explosion. Jadi dia bawa kita mancing tomat. Guys, mari sini mancing nanti lagi sebab itu tomat nak makan tepi kaki ni. Boom. Betul benar tadi. Excited. Confirm excited ni. Harap tak ada sakit jantung nanti kan. Okay? Bila cakap pasal toman dalam hutan tebal, bukan semua orang sanggup cari. Tapi kami percaya kalau nak hasil ataupun pengalaman yang terbaik, kena sanggup keluar dari comfort zone. Okay, kita mula dengan langkah kaki kanan kan. Hari ini
I dapat cari satu penolong yang sanggup tolong kita. Nih, abang nih. Abang apa nama? King Curut. Ahok. Enak saja salah nama lah. Tak patut namakan King Curut kan. Habis nama apa? King Explosion. Boom. Sini pihak ikan lah. You tengok dia pihak footage lah. Semua depan kaki. Boom. Oh, banyak ah. Weh, banyak ah. Oh, You punya kaki ada lagi tak? ada. Ikan tak berani tau tangkap kaki saya. Boleh share tentang tips sini tak? Okey, hari ni kita nak mancing ikan toman lah. Kalau macam kawasan ni, depan kita nak baling tu hutan. Dia macam hutan. Tempat yang kita ni dia dah bersih sawit macam ni lah. Oh. Maknanya cuma berhati-hati tengok dari sana je lah. Depan tu takut dia ikut juga kan. Kalau kita guna gewang bising kan, kalau ular-ular kan. Ya. Gewang bising memang senang menarik itu ular malih. So kita kena jaga-jagalah, tengok pokok tepi baru baling. Rod jangan pegang macam tu kan. Jangan ke depan. Alah, Kalau tak nak terkejut, jangan ke depan. Pastikan dia ada sisi. Dekat sisi kita. Korang perasan tak? Video dia lah, bila ikan meletup dia tak macam lari macam tak, dia tak ada kecukan yang besar punya. Sebab dia cara ni dia tak macam ni. Kan? You tak straight kan? You macam ni. So ia akan kurang terkejut. Bersedia, kita lebih bersedia lah. Betul lah. Nanti I try. Betul, you try. Tak percaya. Ini dah buat kajian tau. Terdapat lah sini. Ini orang lain cakap, mungkin I kurang percaya. Tapi kalau dia cakap, memang I percaya. Sebab memang teman dia suka buat orang takut punya. So gewang apa yang sesuai? Gewang yang bising dia. Kalau air besar kan, dual fan ni sesuai lah. Ni cukup bising dah. Susah tak sini khas? Sini mungkin kena skipping, underhand, macam tu je lah. Sebab sungai dia tak besar. Wah, agak challenge juga mancing sini. Boleh punya. I tak takut itu teknik-teknik mancing. I takut apa tau? I takut I punya kaki saja. Mungkin akan meranduk juga. Meranduk juga. Sebab air besar kan, semalam hujan. Yes, perjalanan kita sampai sini memang hujan, tak henti-henti. So air keruh. Air mungkin keruh sikit lah. Payah sikit lah. Tapi boleh lagi lah, ada lagi lah toman. Sebab air tak berapa besar. Hari ni kita ada 2 pemancing. Alamak. Ada Syakir ni yang challenge juga hari ni. So kita hari ni 3 pemancing. Pergi cari toman tepi kaki. Kumpau ke tak kumpau? Kumpau tu pasti. Suat tu rezeki. Okay, let's go. Okay. Nanti kita try kan. Harap ada manis-manis ni. Nampak? Tapi prototype lagi. Kita nak tengok dia punya blend ni. Cun tak cun lah. Okay. So kami test dulu lah. Guide kami, orang tempatan, dia dah biasa. Tapi kami, macam video tim, baru 1 jam, redah, kaki dah sakit. Nanti tak ada semua macam ni dia kan? So cantik. Yes. Sikit sajalah, sini maya saja. Cameraman tak ada kamera. Kenapa? Sebab banyak air, so kamera simpan dulu. Air dekat belakang sebab mak record dia orang kalau tenggelam ada record lagi. Dalam juga tengok sampai luntur. Ayak naik parah apa? Arus pula laju. Sekali salah langkah tu, confirm tergolek punya. Nak cari toman ni bukan sekadar teknik, tapi kekuatan mental kena ada untuk terus cast
Walaupun mungkin tak akan ada ikan langsung. Dah dekat 1 jam lah kita jalan. Sekarang air sangat laju lagi. Kita sekarang cari spot yang harus slow sikit kan. Baru kita boleh cari strike. So, apa yang kita buat? Jalan lagi atas air macam tu. Memang dia king culut. Tengok. Wah. Lawa. Okey. Air kurang jenis sikit lah, terkengkurung sikit. Mungkin salah satu faktor. Ni sebab kasut usia lincing pemilihan kasut pun agak penting juga kalau nak jenis nak meranduk macam ni. So sekarang untuk air sungai kurang baik sikit lah. Apa, kita akan pergi ke next spot pula. Okey. Mana hari ni ada? Itu ada anak-anak kauman. Malam mesti ada pun. Tapi yang dia sebab dia baru sehari hujan lebat Macam tak sampai lagi. Ini kerja gila kan. Kerja gila. Kita tukar spot kedua sebab spot yang tadi air keluar sangat dan laju sangat. So kita sekarang tukar spot kedua. Tapi agak pernah lah. Tadi kita jalan I tengok air punya Garmin kita jalan kaki ada 6 kilo lebih. Naik bukit, turun bukit, masuk air lagi yuk. Santai. Oh, sini. Kita pergi sana. Semalau. Toman lah. Susah. Nampak. Macam ada mamau. Dia bawa anau, saya nampak anak dia. Dia banyak-banyak macam yang selalu saya jumpa. Oh. Tempat yang saya tunjuk video sebenarnya. Oh. Guys, excited dah sekarang. Kim dulu cakap kita sudah jumpa itu. Oh, tu. Kumpulan anak. Masuk sini. Oh. Okey. Sana. Oh, tu. Tapi sini dah lama. Dah lama. Wah, mau baling macam mana ni? Tak nampak dia sekarang. Susah sini. Kita sudah naik. Sangat heavy cover lah. Penuh pokok, ranting pun penuh. Bau toman pun duk ada. Tapi nak gas tu habis. Semua lubang tutup habis.
Bang Abang macam ni juga dia ambil. Lupa. Top water juga dia ambil. Dia selalu kita try lama satu tempat. Susah. Cukup susah. Woi, apa tu? Ada tali. Woi, ada tali ya. Habislah ni. Habis. Guys, cukai pertama. Memang senang cukai macam ni. Disebabkan ekspektasi kami tentang spot ini memang sangat ekstrim. So memang kami dah prepare setup yang paling sesuai, iaitu rope prototype single hand akan keluar tak lama lagi. Panjangnya dari 5 kaki hingga 6 kaki sahaja. Entahlah panjang yang paling sesuai untuk spot macam ni. Kami cuba skipping, underhand dan guna segala jenis trick shot. Dengan teknik yang macam ni, kalau masih belum terbiasa lagi, sangat berisiko untuk bihun ataupun backlash lah. Tapi inilah kesempatan untuk kami test sendiri performance reel BC yang terbaru ni, iaitu ESP Mavic yang akan launching tak lama lagi. Reel ni berkonsepkan easy cast system untuk lebih mudah mengawal backlash. Tapi kali ini versi dah lebih upgrade daripada yang biasa lah. Korang selalu tengok video King Culukan, dia punya skipping memang padu kan? Mai hari ini aku belanja you King Culut. Kita tanya dia tentang macam mana buat skipping sampai dia macam tu sangat senang, macam paling biasa aja. Dia underhand kan macam mana pun sedap. So kita panggil dia aja macam mana. Pastikan dia ada bending lah. Maknanya gewang lagi berat sikit. Ada bending macam tu lagi senang lah nak buat underhand. Oh guys, nampak? Padu. Wow. Nampak tak cara dia? Cara dia macam mana buat? Tengok dulu lah, sekali lagi. Tengok. Dia kalau nak mari sini dia kena pandai underhand dengan pandai skipping lah. Kalau pandai underhand skipping tu lagi Senang mudah dapat lah sebab tempat sempit kan. Kalau you orang punya spot pun kawasan macam tu, kena belajar ni underhand skipping. Memang padu. Dia tak penting tapi perlu belajar lah untuk win rate strike tinggi. Kalau kita balik underhand ni dia boleh balik dengan tepat sikit. Contoh kita nak balik bawah tu. Tepat. Jom. Yang ni cantik mah spot noh. Mana? Betul. Ada ke? Ada juga. Jom lah. Jangan malu. Okay kan? Tengok ada lengan pokok sini. So kita baling sekali yang sesuai nak pergi, ada hangkas lah. Okay. So ini sebagai contoh. Kita tengok baling macam tu lah. Senang. So teknik cast penting tak confirm dulu. Kena rajin praktis lah. Nyamuk manyau. Tapi spot macam ni cantik. Kita lajin sikit lagi. Cuba cari slot lagi.
tengok dalam hutan ni I jumpa apa barang. Apa ni ya? Cantik kan? Tapi I tak tahu apa nama dia. Korang tahu? Kalau tahu, cuba komen ke bawah. Jom kita cari ikan lagi. Kalau dalam hutan ni ya, tadi I ingat sini ya, lupanya dia ada kat sana. Dalam hutan lah, jangan cincang jalan, kena ada orang bawa. Coba tengok. Betul ni nampak sama aja. Di dalam hutan ni, orang tua-tua kata lah, kau nak panggil kawan kita tu jangan Ui ke, U ke, Ui lah. Lebih baik panggil nama. Tapi sebab apa? Kau tahu tak? Mesti ada yang tahu kan? Cuba komen tengok sikit. Jom. Lepas tu kami balik. Semua orang diam, tak ada hasil, letih pun ya. Tapi rasa lebih pada kecewa. Tapi tak mengapalah. Kadang-kadang tu rasa macam kenapa lah buat benda ni. Tapi dalam kepala kami tahu ini semua proses. Tengah dalam perjalanan kami nak balik itu, Kita ikut sungai ni masuk. Lepas tu nampak jalan macam ni, I rasa tak confident lah. So kita patah balik lah. Tengok nampak tak? Oh lama. Sakit hati sampai kereta. Lumayan berani ya demi ikan ah. Tadi sudah kena itu bawa kereta tau. situasi sport kali ni nampak lebih terbuka dan kurang halangan yang heavy lah. Jadi kami decide untuk pair setup dengan Road Burst 2, Road Pro Series terbaru dengan versi yang lebih banyak improvement dari segi blend yang lebih sensitif dan ringan. Sangat sesuai lah dengan keadaan kami yang masih tengah penat casting pada pagi tadi. Tetap besar. Angkat apa nama? Hammer. Saya Ahok dari ESC Fishing. Okay, bye. So kita mancing sama-sama ah. Okay, bye. Kata hidup pandangan belacan. Let's go tengok siapa yang dapat ikan dulu. Daripada boiling yang kami lihat, Toman memang tak ada, tapi haluan pula yang buat show. Tiba-tiba Sangkut! nampak ikan tu. Sangkut dekat sana. 白色的是吧？你真的抓不稳的，抓不稳，看你们接近，我没有想到。像奇怪的，都是装慢了样子啊。哦，好的，或者留住。Oh. Oh, sudah jadi. Kenapa lu tahu? Sebab I beli punya hook tak cukup kuat dengan hook kangkang. Ikan sini memang kuat. Tapi tadi tengok macam Toman lah, sebab dia punya mulut tajam dan dia makan terus pergi sampai punya mulut terlepas. Woi! 装慢了， Sini sini. 真的的。你拿旁边它是啊，中间。中间是啊，这中间这样厉害哦。 Masalah sama berlaku. Melaku ni SP sudah 2 kali makan, tapi 2 kali pun tak berjaya sulai. Tak apa, jangan putus asa, kita try lagi. Tengok tangan. Walaupun I selalu mancing, tapi sama juga dengan korang.
Mak pasang pun susah tengok. Sedap. Try lah. Biar hot try depan tu pun balah. Ui. Oh. Belum. Hati-hati kan. So bila masuk hutan ni, berhati bawah. Sebab apa? Takut jadi macam tu. Nampak tak? Tadi saya perasan ada ular dekat bawah, lebih kurang tepi-tepi pokok sawit tu lah. Tedung liang kat sana. Tapi kalau saya tak perasan tadi, mungkinlah saya akan kena tadi. Jadi sentiasa perhati dekat persekitaran bawah kan, terutama dia kan. Okey, dalam kita seronok, kesempatan diri juga penting kan. Okey. Oh, tunggu. Sudah dapat. Oh, guys, sudah dapat. Oh, not bad. 1 kilo lebih. Umpan tidur tak ada slide. Ada slide tapi lutut. Kau nampak dapat SP dekat dalam. Sebab apa? Saya skipping masuk, lepas tu dia putus lila. Sebab air yang lila 20 habis. Tali 30 habis. So putus lila. So okey jugalah. Kita sambung itu snack. Sudah boleh pakai balik. Kalau lila yang putus, tinggal main line, payah jugalah. Nampak? SP dekat dalam pokok. Ikan-ikan sekilo lebih. Tadi awak kata kain kangkang? Awak tak boleh mancing. Jom kita try. 太小只了，太小只。 Tu air kecil, jangan tengah dia makan juga. Tepi tengah dia makan. Yes, right. Janji strike. Walaupun Sulut. Main waist. Tali Imo Plus 436 Rod Bus 2. Hei, saya sudah slide. Ya. Kita cari yang besar pula. Cari besar. Sekejap, saya cari. Yang besar? Oh, tak besar. Boleh lah. Tak besar, boleh lah. Dia orang sudah 3 ekor lah, uncle ni. Dia nak sedapkan hati you ni, Hok. Bukan boleh lah. Tengok. Dia salah ni. Woi. Ikan ketiga lucut. Kangkang lagi. So, dari sini saya mula syak haluan dekat sini. Tak ada yang kecil. Semuanya besar. Tapi sayang sekali, Hok pula tak boleh tampung kekuatan haluan kat sini. Tapi lepas tu, kami belajar daripada kesilapan. Kami cuba hook yang lebih besar dan juga saiz yang lebih besar. Jadi kami terpaksa ganti gewang lah kepada Dominator 8cm yang lebih besar daripada belacan. Dan akhirnya
Alhamdulillah. Aduh. 2 minit tu, geng. Yuk sulah. Finally. Tak gumpau lah. Tak kumpau. Bos, tak lama lagi akan keluar, kan? Okay. So, tunggu apa lagi? Cepat simpan duit kah? Okay, geng. Sekarang kita release lah. Kok dulu. So. Jom, kita release dah, geng. Mah. Kita release lah. Thank you. Okay. Bye. Wop. Oh. Apa? Oh, ini curug lah. I mau yang besar punya baru ukur. Jom, ni curug tak payah ukur pun tak apa. Alhamdulillah, kan. Bos tu tak lama lagi nak keluar lagi. Dan ikan dah. Ini dah, kan. Kurang ada kot sekilo 1-2 macam tu lah. Okey, cun. So kita ambil ikan, kita letak di depan ni sekali, kalau merah ni. Kan, dah nampak. Lepas tu kita betulkan sikit badan dia. Betulkan dan kita ratakan sampai ujung ekor. So lebih kurang 45, 46, 47 lah. 47.5 lah, lebih kurang lah. Ikan kedua kita, okay. Jom, kita release. Thank you. Good fight, gang. Okay. Thank you. Terbaik, geng. Mantap. Bukan Toman, tapi 2 ekor haran naik. Mungkin korang rasa ni haran sangat besar kan? Tapi bukan. Ada lagi yang monster dekat sini. Walaupun tak naik, tapi tak apa. Inilah reward yang memuaskan juga. Kadang Tuhan tak bagi apa yang kita minta, tapi dia bagi apa yang kita perlu. Dan pada masa tu kami usaha dan juga ikhlas. Dalam hidup, tak semua rezeki datang cepat. Tapi kalau kita terus explore, terus usaha, terus belajar, tak kira cepat atau lambat, kita tetap akan sampai. Kami rasai, kami faham, dan kami buat kerana minat. Kalau korang rasa video ni best dan nak tahu lagi cabaran seterusnya, tolong share dan like. Sebab ada ramai lagi orang macam kita yang hanya perlukan satu semangat baru untuk mula memancing. Orang luar mungkin tak faham apa yang kami ke sini. Apa benda ni? Kami rasai, kami faham dan kami buat kerana minat. Macam orang gila. Mana ada ikan? Ada tambah lain saya.